Apa hukum masuk pertandingan ngai? Cara masuk macam orang main nombor ekor je. Bayar PT dan hadiah main puluhan ribu. Jawabnya sama-sama dah jawab. Kadang-kadang malah nak jawab tapi dah biarlah jawab juga. Reka-reka. Kalau maknanya yuran itu dikutip RM50 seorang, dapatlah RM50,000 oleh penganjur dan daripada RM50,000 tu dia ambil RM10,000 hadiah pertama, RM15,000 tempat kedua. Lepas tu dia belilah TV ke apa semua, hot sikit-sikit baki. Untuk buat jadi hadiah rebutan, maka haram. Itulah judi namanya. Yang tak judi ni dikutip yuran itu bukan untuk beli hadiah tapi nak buat bayar sewa patah. Patah kena bayar. Faham? Kalau kita nak buat pertandingan kena bayar tu. RM1,000, RM2,000 ke bandar raya. Yuran itu nak beli t-shirt ke, nak beli topi tak apa panas. Ataupun urusan hak berkaitan. Nak buat banner, nak buat apa. Hadiah daripada pihak ketiga. Maka hak tu tidak judi.